Okey, selamat kembali. Hari ni kita nak tengok satu projek besar iaitu senang agihan. Macam kebanyakan projek-projek besar lain, bila dah nak sampai ke penghujung tu, mulalah ada macam-macam cabaran. Tapi apa yang menarik, lepas satu bengkel penting, nampaknya mereka dah ada hala tuju yang sangat jelas. Jadi, jom kita bedah siasat macam mana mereka rancang nak sampai ke garisan penamat. Baiklah, kita mulakan dengan soalan yang paling asas tapi paling penting sekali. Macam mana kita nak pastikan projek ni berjaya sampai ke garisan penamat? Soalan ni bukan cuma untuk projek senang agihan tau, tapi ini adalah cabaran yang boleh kata semua projek besar kat luar sana hadapi. Okey, pertama sekali kita kena faham dulu apa cabaran-cabaran yang mereka hadapi. Jom kita tengok sekejap apa kerumitan yang timbul sebelum mereka akhirnya jumpa jalan penyelesaian. Macam yang kita boleh nampak dekat garis masa ni kan, projek berskala besar macam NAS atau Sistem Agihan Nasional ni ada banyak sangat bahagian yang bergerak serentak, daripada perancangan, pembangunan sampailah ke integrasi. Jadi bila dah rumit macam ni, memang biasalah kalau akan ada cabaran besar, terutamanya bila dah dekat fasa-fasa akhir. Dan inilah dia punca-punca masalahnya. Tengok, rujukan dokumen spesifikasi macam RTMF tu tak konsisten. Pembangunan modul pula banyak dibuat berdasarkan perbincangan mulut je, tak ada hitam putih. Lepas tu bila ada perubahan, dokumen pula tak dikemas kini. Jadi apa kesannya? Masa fasa ujian SIT dan UAT tu barulah jumpa jurang ataupun gap yang besar. Senang cerita, pengurusan dokumen yang lemah ni lah yang menyebabkan banyak kerja kena buat semula, projek jadi lambat dan risiko pun bertambah tinggi. Jadi, bila masalah dah dikenal pasti, macam mana mereka nak selesaikan? Di sinilah bermulanya satu misi khas untuk memantapkan semula pasukan. Dan inilah yang jadi pegangan misi mereka. Moto untuk retreat ni, pasukan lebih kuat, hala tuju lebih jelas, keyakinan untuk go live dan tiada lanjutan. Ini bukan sekadar slogan tau. Ini dah macam satu janji yang padu daripada seluruh pasukan. So, dari 16 hingga 18 April 2026, seluruh pasukan berkumpul di Janda Baik. Tapi ini bukan percutian biasa-biasa ya. Ini adalah satu usaha yang sangat fokus untuk susun balik strategi, selesaikan masalah dan yang paling penting sekali untuk bina balik momentum untuk pecutan terakhir. Jadi, apa hasil daripada retreat ni? Berkesan ke tak? Jom kita tengok hala tuju dan hasil-hasil utama yang terhasil dari situ. Okey, maklum balas pertama kita dapat daripada Haziq. Beliau kata ia mengeratkan silaturahim antara ahli pasukan dan pada masa yang sama, hala tuju projek terus jadi jelas. Nampak tak? Dua benda penting dicapai serentak. Hubungan sesama manusia tu penting, barulah kerja jadi lancar. Maklum balas daripada Munirah pun sama, beliau tekankan benda yang sama, kejelasan. Lepas retreat, hala tuju tu jadi jelas. Ini menunjukkan yang semua orang akhirnya dah berada di landasan yang sama. Dah tak ada lagi kekeliruan. Seterusnya, kita tengok daripada Arif. Pendek je tapi sangat padat. Bonding dan reset mindset. Ini menyoroti satu anjakan psikologi yang sangat penting. Ia bukan lagi pasal kerja semata-mata tapi tentang bina balik semangat berpasukan dan set semula minda masing-masing. Jadi, kesimpulannya, matlamat utama retreat tu memang tercapai. Lahirlah sebuah pasukan yang lebih kuat, lebih sahaluan dan sekarang mereka betul-betul dah bersedia untuk hadapi fasa terakhir ni dengan satu tujuan yang sama. Okey, kita beralih ke hasil kritikal yang kedua, Pelan Kesinambungan Perniagaan atau nama pendeknya BCP. Bila pasukan dah mantap, barulah mereka boleh fokus pada perancangan untuk senario-senario yang paling teruk. Ini soalan yang paling digeruni dalam mana-mana projek IT. Apa jadi kalau sistem tiba-tiba gagal berfungsi? Sebab itulah mempunyai satu plan yang mantap untuk senario macam ni adalah sangat-sangat penting. Dan slide ni tunjukkan betapa jelasnya pelan tindakan mereka. Ini salah satu prosedur operasi standard atau SOP kalau sistem utama tiba-tiba down. Setiap langkah, daripada tindakan segera, guna kelulusan manual, sampai ke macam mana nak masukkan balik data, semuanya dah diperincikan. Nampak tak? Mereka betul-betul dah bersedia. Petikan ni saya rasa sangat bernas. Ia merumuskan kepentingan BCP dengan sangat baik. BCP adalah 20% teknikal dan 80% komunikasi. Maksudnya, isu teknikal tu satu hal, kita boleh selesaikan. Tapi kalau gagal uruskan komunikasi dan jangkaan pengguna, itu yang boleh mencetuskan krisis yang lagi besar.
Dan ini adalah langkah-langkah seterusnya untuk BCP mereka. Mereka akan petakan risiko, sediakan prosedur alternatif, bina rantaian komunikasi yang jelas, siapa patut hubungi siapa, dan sediakan senarai vendor. Ini adalah pelan tindakan yang sangat praktikal untuk pastikan BCP ni betul-betul boleh dipakai bila diperlukan nanti. Dan akhirnya, kita sampai kepada hasil yang paling muktamad, iaitu komitmen yang tak boleh dirunding lagi terhadap tarikh Go Live Project. Pelan Go Live ni dah dikunci. Tarikh pelancaran akhir ditetapkan pada 6 dan 7 Julai. Semua aktiviti sebelum tu, daripada migrasi data, latihan, semuanya dah dijadualkan dengan teliti untuk pastikan sasaran ni tercapai. Dah tak ada lagi kalau atau tapi. Dan kita akhiri dengan 2 perkataan yang paling padu daripada retreat ini. Tiada lanjutan. Ini bukan sekadar slogan. Ini adalah satu komitmen mutlak daripada sebuah pasukan yang kini bersatu hati untuk menamatkan projek ini tepat pada masanya.